Jom kita tengok hebat sangat ke? Mesti tak seberapa pun. Di sebuah gimnasium di pangkalan pantai Pendleton, seorang pegawai wanita tentera marin Amerika Syarikat berkata sinis kepada seorang lelaki Malaysia. Dia tersenyum mengejek melihat lelaki itu yang memakai uniform penghantar makanan, seolah-olah mempersoalkan sama ada lelaki itu tahu bertarung atau tidak. Namun hanya sebulan kemudian, wanita itu akan melutut di hadapan penghantar makanan yang sama. "Saya tak sangka awak cuma seorang penghantar makanan," bisiknya dengan suara bergetar sambil memohon maaf dengan sepenuh hati. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Jika anda ingin tahu kisah menarik yang berlaku jauh di Amerika ini, teruskan membaca. Malam di kawasan kejiranan imigran di Los Angeles sentiasa sama, tetapi malam ini perasaan Amirul Hisham terasa lebih bercelaru. Sudah 3 jam berlalu sejak dia meninggalkan restoran warisan sebuah restoran Malaysia tempatnya bekerja, tetapi tip yang dikumpulnya hanya $15. Itu pun kebanyakannya datang daripada rakan senegara yang memberinya wang kerana simpati. Para pelanggan akan mengerutkan dahi sebaik sahaja mendengar bahasa Inggerisnya yang pelat. Pelanggan kulit putih pula secara terang-terangan menunjukkan rasa jengkel dan tidak memberinya sebarang tip. Masih terngiang-ngiang di telinganya kata-kata seorang wanita kulit putih pertengahan umur petang tadi, "Servis awak teruk sangat. Macam mana awak boleh kerja?" Dalam bidang perkhidmatan, senyuman sinis wanita itu menghancurkan maruah Amirul. Namun dia hanya mampu menunduk dan memohon maaf. Dia perlukan wang untuk dihantar kepada keluarganya di kampung dan dia tidak boleh kehilangan kerja ini. Amirul mengeluh panjang sambil menyandarkan badannya pada motosikal Honda lamanya. Pada usia 30 tahun, terpaksa menahan penghinaan sebegini membuatkan dia rasa sangat rendah diri. Pak Cik Ismail, pemilik restoran, selalu memandangnya dengan risau. "Kenapa orang macam kamu buat kerja ni, Amirul? Mesti ada kisah di sebaliknya," tanya Pak Cik Ismail berulang kali, tetapi Amirul hanya membalas dengan senyuman. Sebenarnya dia mempunyai masa silam yang berbeza daripada orang lain, tetapi kini ia menjadi rahsia yang tiada siapa tahu. Zaman gemilangnya di Malaysia. Namun masa silam itu tidak berguna lagi bagi Amirul sekarang. Di bumi Amerika, dia hanyalah seorang imigran dari Asia yang tidak fasih berbahasa Inggeris. Kadang-kadang apabila melihat cermin, dia terfikir apa agaknya perasaan dirinya yang dahulu. Jika melihat keadaannya sekarang, badannya masih tegap. Tetapi di manakah hilangnya keyakinan dan keberanian yang pernah mengisi jiwanya senaman? Yang dilakukannya seorang diri setiap subuh menjadi satu-satunya sumber ketenangan, tetapi di mata orang lain, dia hanyalah seorang lelaki biasa yang menjaga kesihatan. Hari ini juga, selepas penghantaran terakhir dia menuju ke kawasan perumahan berhampiran pangkalan pantai Pendleton, kejiranan yang didiami oleh keluarga tentera yang bertugas di pangkalan itu bersih dan teratur. Namun bagi Amirul, tempat itu sentiasa membuatnya rasa tertekan. Pandangan orang di sini selalunya dipenuhi rasa simpati, penghinaan dan kadang-kadang kebencian yang terang-terangan. Pesanan terakhir adalah ke Maple Street, nombor 32. Sebuah rumah yang memesan set rendang daging dan asam pedas ikan. Amirul mengeluarkan makanan dan menaiki tangga di hadapan rumah. Apabila loceng ditekan, seorang gadis kecil berambut perang membuka pintu dan di belakangnya muncul seorang wanita muda kulit putih. Wanita itu serta-merta mengerutkan dahi sebaik melihat Amirul, seolah-olah melihat sesuatu yang kotor. "Penghantaran makanan," kata Amirul dalam bahasa Inggeris yang janggal. Wanita itu mengeluh dengan kuat. Ketika menyerahkan wang, tangannya sengaja mengelak daripada menyentuh tangan Amirul dan sudah tentu tiada tip diberikan. Saat pintu dihempas kuat, Amirul sekali lagi terpaksa menyedari betapa tidak berharganya dirinya dalam masyarakat ini. Sambil menghidupkan enjin motosikalnya, fikirannya kembali berkecamuk. Ibunya di Malaysia masih percaya bahawa dia telah berjaya di Amerika. Dalam setiap panggilan telefon, dia dapat mendengar nada bangga dalam suara ibunya. Tetapi realitinya sangat berbeza. Siang hari dia bekerja buruh di sebuah kilang dan malamnya dia menjadi penghantar makanan, hanya cukup untuk menyara hidup. Itulah rutin hariannya. Ketika melalui pintu utama pangkalan, Amirul tanpa sedar memandang ke dalam. Di dalam sana pasti ada tentera Amerika sebaya dengannya. Apa perbezaan antara mereka dan dirinya? Mungkin hanya negara kelahiran yang berbeza, tetapi mengapa jurangnya begitu besar? Kadang-kadang dia merindui zaman silamnya yang berbeza, ketika dia dihormati dan hidup dengan megah. Namun Amirul menggelengkan kepalanya.
Tiada masa untuk terus terperangkap dalam kenangan. Esok pagi dia perlu kembali ke kilang dan petangnya dia akan keluar menghantar makanan lagi. Itulah cara hidup Amirul Hisham sekarang dan ia kelihatan seperti satu realiti yang tidak akan berubah dalam masa terdekat. Dalam perjalanan pulang, lampu-lampu neon di kawasan kejiranan itu bersilih ganti menerangi wajahnya. Di sini sekurang-kurangnya ada orang yang boleh diajak berbual dalam bahasa Melayu dan bau kuah kari melegakan rindunya pada tanah air. Tetapi pada masa yang sama, tempat ini juga mengingatkannya tentang realiti. Di tanah yang diimpikannya, untuk kehidupan yang lebih baik dia masih hidup sebagai warga negara kelas kedua. Malam itu adalah malam Jumaat dan kesesakan lalu lintas di LA lebih teruk daripada biasa. Amirul sedang dalam perjalanan untuk penghantaran terakhirnya ke kawasan berhampiran pangkalan pantai Pendleton. Pandangan menghina dan layanan dingin yang diterimanya sepanjang hari membebani hatinya. Terutama sekali kata-kata seorang lelaki kulit putih pertengahan umur yang ditemuinya petang tadi. "Kenapa kamu orang Asia selalu tunduk cuba hidup dengan lebih berani sikit?" ejek lelaki itu. Tetapi Amirul hanya tersenyum dan berlalu pergi. Tiada apa yang akan berubah jika dia marah, malah ia hanya akan memburukkan keadaan. Dia sudah sedar sejak 3 tahun lalu, sebaik sahaja menjejakkan kaki di sini, bahawa dia perlu menerima realiti ini. Di Malaysia keadaannya berbeza, tetapi di sini dia hanyalah seorang imigran biasa atau mungkin lebih teruk daripada itu. Penghantaran terakhirnya hari ini adalah ke sebuah kawasan perumahan betul-betul di sebelah pangkalan Pendleton. Pelanggannya bernama Katie Miller, seorang wanita yang memesan set nasi goreng kampung dan sate. Mengikut GPS, Amirul memasuki Oak Street dan memerhatikan sekeliling. Rumah-rumah yang kemas, laman rumput yang teratur dan kenderaan tentera yang diparkir di sana-sini menunjukkan keistimewaan tempat itu. Setibanya di destinasi, Amirul turun dari motosikal dan mengeluarkan makanan. Tepat pada ketika itu, sebuah SUV hitam datang dengan laju dari arah bertentangan. Amirul sedang bersedia untuk melintas jalan sambil memegang beg makanan. Pemandu SUV itu seolah-olah tidak nampak Amirul dan tidak memperlahankan kenderaannya. Amirul terpaksa mengelak dengan pantas, tetapi dia terlanggar motosikalnya sendiri dan jatuh. Beg makanan jatuh dan isinya bertaburan di atas jalan. Lutut Amirul mula berdarah, tetapi ada masalah yang lebih besar. SUV itu membrek secara mengejut menyebabkan sebuah kereta di belakangnya melanggarnya secara ringan. Orang yang keluar dari SUV itu ialah seorang wanita tegap berambut perang. Walaupun tidak memakai uniform tentera, cara berjalan dan postur badannya jelas menunjukkan dia seorang anggota tentera. Wanita itu mengerutkan dahi sebaik melihat Amirul. "Apa ni? Kenapa tiba-tiba melintas?" jeritnya dalam bahasa Inggeris. Amirul bangun sambil meminta maaf, tetapi sebutan bahasa Inggerisnya yang pelat hanya menambahkan kemarahan wanita itu. "Cakap Inggeris pun tak betul, kenapa kerja di tempat macam ni? Menyusahkan betul," katanya sambil mendengus. Amirul menundukkan kepalanya. Dia cuba meminta maaf tetapi perkataan Inggeris tidak keluar dengan lancar. Suara wanita itu menjadi lebih tajam. Tipikal orang Asia. "Dah buat salah, lepas tu tak boleh bercakap dengan betul," ejeknya. Orang sekeliling yang melihat hanya menggelengkan kepala. Wanita itu memeriksa keretanya dan menunjuk pada satu calar kecil di bampar. "Awak tahu tak berapa kos untuk baik ini? Awak kena bayar semuanya," katanya dengan tegas. Amirul terkejut tetapi dia hanya mampu mengangguk. Walaupun dia mempunyai insurans, jelas sekali ia adalah salahnya. Namun sikap wanita itu menjadi semakin agresif. "Kamu orang Asia memang macam ni. Selalu buat masalah, lepas tu tak nak bertanggungjawab," katanya sambil memandang Amirul dari atas ke bawah. Dia jelas tidak suka melihat Amirul yang memakai uniform penghantar makanan dengan motosikal usangnya. "Mesti tak ada duit pun. Macam mana nak bayar ganti rugi?" ejeknya lagi. Sesuatu mula mendidih di dalam hati Amirul, tetapi dia menahannya. Marah hanya akan memburukkan keadaan. Sebaliknya, dia mengeluarkan kad perniagaannya dari dompet dan menyerahkannya. Wanita itu melihat nama Amirul Hisham dan mencemuh. Nama Melayu tipikal. Tak ada nama Inggeris ke soalnya. Pada saat itu Amirul tertanya-tanya mengapa dia perlu menanggung penghinaan ini. Jika di Malaysia dia tidak akan pernah dilayan begini. Adakah di sini hanya kerana dia, orang Asia, dia perlu dihina sebegini rupa? Tetapi dia sudah membuat pilihan. Untuk terus hidup di sini, dia perlu bersabar. Wanita itu melemparkan satu lagi kata-kata terakhir. "Lain kali hati-hati."
Ini bukan tempat untuk kamu buat sesuka hati, katanya seolah-olah memberi amaran. Kemudian dia masuk ke dalam kereta dan pergi. Amirul ditinggalkan seorang diri mula mengutip makanan yang bertaburan. Luka di lututnya sakit tetapi luka di hatinya lebih dalam. Dia terpaksa memesan makanan baru dan menghantarnya semula, sudah tentu dengan wangnya sendiri. Dia menelefon Pak Cik Ismail untuk menjelaskan keadaan tetapi Pak Cik Ismail sebaliknya risau tentangnya. "Kamu tak apa-apa ke? Tak perlu pergi hospital?" tanyanya dengan penuh prihatin. Amirul merasa bersyukur, tetapi pada masa yang sama hatinya pedih. Mengapa orang senegaranya melayannya dengan begitu baik, sedangkan orang di sini memandangnya dengan begitu dingin? Dia kembali menaiki motosikalnya sambil mengeluh panjang. Satu lagi hari akan berakhir begini dan esok mungkin akan sama sahaja. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu semula dengan wanita itu. Apabila hujung minggu tiba, Amirul menghabiskan kerjanya lebih awal. Badannya letih tetapi hatinya lebih resah. Penghinaan dan diskriminasi yang berterusan sejak beberapa hari lalu mula mengikis semangatnya. Terutama selepas kemalangan dengan wanita itu, dia menjadi lebih pendiam. Dia perlu menyelesaikan isu kos pembaikan dan selepas terpaksa membayar makanan yang baru, wang sakunya untuk minggu itu menjadi sangat terhad. Amirul menuju ke sebuah pusat kecergasan 24 jam. Yuran bulanan sebanyak $19.99, hampir $20 agak membebankan, tetapi ia adalah satu kemestian baginya. Senaman biasa di taman berhampiran rumah tidak mencukupi. Lebih tepat lagi, badannya memerlukan senaman yang betul untuk mengekalkan kondisi seperti dahulu. Sebaik sahaja melangkah masuk ke gimnasium bau besi dan peluh yang biasa menusuk hidungnya. Oleh kerana malam Jumaat gimnasium agak sesak, kebanyakannya adalah lelaki muda kulit putih dengan beberapa orang Latin dan Afrika Amerika, tetapi Amirul adalah satu-satunya orang Asia. Dia dapat merasakan pandangan orang tetapi dia sudah biasa. Amirul pergi ke satu sudut yang sunyi dan mula melakukan regangan. Seharian menunggang motosikal membuatkan bahu dan pinggangnya kaku. Perlahan-lahan sambil meregangkan badannya, dia cuba menenangkan fikirannya. Sekurang-kurangnya semasa bersenam, tiada siapa yang boleh menghinanya. Tiba-tiba dia terdengar suara yang dikenalinya. "Tengok tu Mamat Asia yang kemalangan hari tu," kata seseorang. Amirul menoleh dan melihat wanita yang ditemuinya beberapa hari lalu bersama rakan-rakannya. Dia memakai pakaian sukan dan auranya sebagai seorang tentera jelas terasa. Wanita itu sebaik sahaja ternampak Amirul mula menjelaskan sesuatu kepada rakan-rakannya. Walaupun suaranya tidak kuat, di dalam gimnasium yang sunyi itu, ia cukup untuk didengari. Menyusahkan betul. Cakap Inggeris pun tak betul asyik bagi alasan je kata-kata itu sampai ke telinga Amirul. Rakan-rakannya mengangguk sambil menjeling ke arahnya. Amirul berpura-pura tidak nampak dan terus bersenam. Tetapi pandangan dan bisikan mereka yang berterusan menyukarkannya untuk fokus. Selalunya dia akan terus keluar, tetapi hari ini entah kenapa dia tidak mahu. Dia tidak boleh. Dia tidak boleh terus melarikan diri. Ketika dia hendak melakukan bench press, wanita itu datang dan duduk di mesin sebelah. Sama ada kebetulan atau disengajakan, ia membuatkan Amirul berasa tidak selesa. Wanita itu menjeling ke arah Amirul dan berkata kepada rakannya, "Dengan badan macam tu, apa yang dia boleh buat? Orang Asia kan memang lemah." Tangan Amirul bergetar tetapi dia menahannya. Sebaliknya dia cuba fokus pada senamannya, namun provokasi wanita itu berterusan. "Oh ya, dialah yang kemalangan masa hantar makanan tu. Menyusahkan betul, premium insurans aku mesti naik," katanya dengan sengaja kuat. Pada saat itu pandangan mata Amirul berubah. Walaupun dia cuba bersabar ada hadnya. Dia perlahan-lahan bangun dan memandang wanita itu. Wanita itu membalas pandangannya dengan ekspresi yang lebih mencabar. Ada apa-apa nak cakap soalnya dalam bahasa Inggeris. Amirul teragak-agak seketika. Jika dia menimbulkan masalah di sini, dia mungkin akan dihalau dari gimnasium dan mungkin terlibat dalam masalah yang lebih besar. Tetapi pada masa yang sama, dia merasakan dia tidak boleh terus dibuli begini. Dia membuka mulutnya perlahan. "Saya minta maaf. Saya tak berniat begitu," katanya. Tetapi wanita itu tidak berpuas hati. "Itu je. Macam tu ke cara awak minta maaf," ejeknya sambil berdiri. Dia kemudian memandang orang sekeliling dan berkata, "Tengok, inilah reaksi tipikal orang Asia, selalu tunduk dan minta maaf."
Membosankan pandangan semua orang tertumpu pada Amirul. Ada yang kelihatan tidak selesa tetapi kebanyakannya hanya menganggapnya sebagai satu tontonan. Wanita itu menjadi semakin berani. Kenapa kamu orang Asia selalu macam ni? Tak ada keberanian langsung kenapa datang ke Amerika? Provokasinya berterusan. Tangan Amirul tergenggam dengan sendirinya. Tetapi dia masih menahan diri. Melihat keadaannya, wanita itu semakin mengejek. Tengok tak boleh cakap apa-apa pun. Lemah katanya sambil ketawa bersama rakan-rakannya. Tepat pada masa itu, seorang jurulatih dari sudut lain gimnasium datang menghampiri. Seorang wanita muda dengan tanda nama Rachel. Dia telah memerhatikan keadaan itu dan memutuskan untuk campur tangan. Katie tak keterlaluan katanya sambil cuba menenangkan wanita itu. Wanita bernama Katie itu hanya mengangkat bahu. Apa yang keterlaluan? Aku cuma cakap benda betul, jawabnya. Tetapi Rachel menggelengkan kepala. Ini tempat semua orang datang untuk bersenam. Awak tak boleh ganggu orang lain macam ni, katanya dengan tegas. Katie terdiam seketika tetapi kemudian tersenyum sinis. Baiklah, aku faham. Tapi mamat ni pun sekejap je nanti dia mesti putus asa dan berhenti. Orang Asia kan macam tu, tak ada daya tahan, katanya sebagai kata-kata terakhir. Kemudian dia dan rakan-rakannya berpindah ke tempat lain. Amirul mengucapkan terima kasih kepada Rachel tetapi hatinya bercelaru. Hakikat bahawa dia memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikannya telah melukai maruahnya. Walaupun Rachel tersenyum dan berkata tidak mengapa Amirul tidak dapat meneruskan senamannya. Sambil mengemas barangnya dan keluar dari gimnasium, dia membuat keputusan. Dia tidak akan bersabar lagi. Pada hari Selasa minggu berikutnya, Amirul sengaja datang ke gimnasium pada waktu yang sama. Sesuatu yang mendidih jauh di dalam hatinya telah membawanya ke sana. Penghinaan yang dialaminya daripada Katie minggu lalu tidak hilang dari fikirannya selama beberapa hari. Setiap malam sebelum tidur, detik itu akan muncul semula dan dia merasa sangat lemah kerana tidak melakukan apa-apa. Sebaik sahaja dia membuka pintu gimnasium seperti yang dijangka, Katie ada di sana. Dia sedang bersenam bersama dua orang rakannya di zon free weight. Memakai pakaian sukan serba hitam, badannya jelas terlatih dan posturnya semasa mengangkat dumbbell kelihatan agak profesional. Namun di mata Amirul, ada sesuatu yang tidak kena. Walaupun gayanya kelihatan sempurna, dia dapat melihat bahawa Katie hanya bergantung pada kekuatan semata-mata. Katie sebaik sahaja ternampak Amirul berbisik kepada rakan-rakannya. Ketiga-tiga mereka memandang Amirul sambil ketawa kecil. Oh, mamat penghantar makanan tu datang lagi. Degil betul kedengaran suara mereka mengejek. Amirul berpura-pura tidak peduli dan memulakan senamannya, tetapi dia dapat merasakan pandangan mereka yang berterusan. Kira-kira sejam kemudian, ketika Amirul sedang melakukan pull-up, Katie datang menghampirinya. Dia berpeluk tubuh dan memandang Amirul dari atas ke bawah. Nampaknya awak pandai juga bersenam. Tapi setakat ni dalam unit marin kami ini dikira gagal, katanya. Amirul terus bersenam tetapi Katie tidak berhenti. Awak pernah belajar seni mempertahankan diri tak? Mungkin silat sikit-sikit kan orang Melayu, tanya Katie dengan nada mengejek. Tanpa menunggu jawapan Amirul, dia menyambung dengan provokatif. Oh ya, kamu semua ni cakap je lebih, tapi sebenarnya lemah. Dalam filem je nampak hebat. Orang ramai mula berkumpul. Suasana tegang mula terasa di gimnasium. Katie nampaknya menikmati keadaan itu. Dia memandang rakan-rakannya dan berkata, korang aku pernah cakapkan aku belajar sikit MMA. Nak aku tunjukkan pada kawan kita ni tak? Rachel segera datang. Katie, jangan buat macam ni di sini. Kalau pengurus nampak habis kita, dia cuba menghalang tetapi Katie menepis tangannya. Tak apa, sparring ringan-ringan je. Selamat, punya jawabnya sambil tersenyum. Amirul tidak dapat menahannya lagi. Dia perlahan-lahan berpusing dan memandang tepat ke arah Katie. Katie dapat merasakan perubahan pada pandangan matanya tetapi dia kelihatan lebih teruja. Oh, akhirnya ada reaksi pun. Bagus. Jom kita mulakan. Katie mengangkat kedua-dua tangannya dan mengambil posisi bertarung. Jelas sekali dia pernah belajar MMA. Gerakan kakinya tidak teruk dan arah tumbukannya juga agak tepat. Tetapi di mata Amirul semua pergerakannya boleh dijangka. Terlalu mengikut buku. Orang ramai membentuk bulatan di sekeliling mereka. Ada yang mengeluarkan telefon untuk merakam. Orang lain dari bahagian lain gimnasium juga datang untuk melihat apa yang berlaku. Katie sedang menikmati perhatian itu, manakala Amirul hanya berdiri diam.
Tiba-tiba Katie bergerak. Satu kombinasi tumbukan jab kiri diikuti dengan tendangan rendah kanan. Ia adalah teknik yang pantas dan tepat, tetapi Amirul tidak berganjak sedikit pun. Dia hanya mengelakkan kepalanya sedikit dan melangkah setapak ke belakang, mengelak semua serangan itu dengan mudah. Katie terkejut. Dia yakin serangannya akan mengenai sasaran, tetapi ia hanya mengenai angin. Dia menyerang lagi kali ini dengan serangan yang lebih kuat dan pantas. Kombinasi 1-2 diikuti dengan serangan lutut menggunakan semua teknik yang pernah dipelajarinya, tetapi hasilnya sama. Amirul mengelak seperti angin langsung tidak kelihatan dalam bahaya. Bisikan orang sekeliling menjadi lebih kuat. Siapa Mamat Asia tu, guru seni bela diri, kedengaran suara-suara itu. Wajah Katie menjadi merah padam, maruahnya tercalar. Dia menyerang dengan lebih agresif, tetapi Amirul masih tenang. Akhirnya Katie berhenti kerana keletihan. Dia tercungap-cungap dan berpeluh, tetapi pernafasan Amirul tidak terganggu sedikit pun. Barulah orang ramai menyedari perbezaan tahap kemahiran sebenar antara mereka. Katie memandang Amirul dengan ekspresi tidak percaya. Macam mana boleh jadi macam ni, bisiknya. Amirul akhirnya membuka mulut. Maaf, tapi setakat ini belum cukup, katanya perlahan. Suaranya tenang tetapi ada nada dingin di dalamnya. Pada saat itu, Katie secara naluri merasakan bahawa dia sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak patut dicabar, tetapi egonya tidak membenarkannya mengaku kalah. Sebagai seorang pegawai marin dan dengan keyakinan yang telah dibinanya selama ini, dia tidak dapat menerima kekalahan. Katie mengetap giginya dan bersedia untuk serangan terakhir. Kali ini dia benar-benar akan menggunakan seluruh kekuatannya. Pada ketika itu pandangan mata Amirul berubah sekali lagi. Serangan terakhir Katie memang sangat kuat. Ia adalah serangan habis-habisan yang menggabungkan semua teknik yang dipelajarinya di marin. Kombinasi 3 peringkat bermula dengan tumbukan cangkuk kanan, diikuti dengan uppercut kiri dan diakhiri dengan serangan lutut. Ia benar-benar satu serangan yang boleh membawa maut. Semua orang di gimnasium menahan nafas memerhatikan. Mereka fikir kali ini serangan itu tidak mungkin dapat dielak. Tetapi pada saat itu, Amirul bergerak. Tidak lebih tepat lagi, dia seolah-olah bergerak dalam sekelip mata. Ketika tumbukan Katie hampir mengenai wajahnya, Amirul memusingkan badannya dengan lancar seperti aliran air dan pada masa yang sama memegang pergelangan tangan Katie dengan ringan. Apa yang berlaku seterusnya tidak dijangka oleh sesiapa pun. Badan Katie yang tegap terangkat ke udara. Amirul menggunakan pergelangan tangan dan bahu Katie untuk melakukan teknik balingan yang sempurna. Seperti burung tanpa sayap, Katie melayang di udara sebelum jatuh terlentang di atas tikar. Bunyi gedebuk yang kuat diikuti dengan kesunyian di seluruh gimnasium. Tiada siapa yang berkata apa-apa. Ia adalah pemandangan yang sukar dipercayai. Katie cuba untuk bangun tetapi badannya tidak menurut. Kejutan itu membuatnya hampir pengsan. Amirul dengan tenang menghampirinya dan menghulurkan tangan. "Awak okey?" tanyanya, cuba membantunya berdiri, tetapi Katie menepis tangannya dan bangun sendiri. "Siapa awak sebenarnya?" tanya Katie dengan suara bergetar. Dia tidak dapat memahami apa yang baru sahaja berlaku. Fakta bahawa dia yang telah berlatih selama bertahun-tahun di marin telah ditewaskan dalam beberapa saat sahaja adalah sesuatu yang tidak dapat dipercayainya. Amirul teragak-agak seketika kemudian menjawab dengan tenang, "Saya cuma penghantar makanan biasa." Tetapi kini tiada siapa yang percaya kata-katanya. Salah seorang penonton bersuara, "Itu macam silat. Teknik kuncian dan balingan yang sempurna," katanya dengan teruja. Seorang lagi pula meneka, "Bukan, ia lebih kemas daripada itu. Mungkin sejenis seni mempertahankan diri tentera." Bisikan orang ramai menjadi semakin kuat dan semua mata tertumpu pada Amirul. Tetapi pada ketika itu satu suara yang dikenali kedengaran dari arah pintu masuk gimnasium. "Tuan, betul ke Tuan Amirul di sini?" jerit suara itu. Semua orang menoleh ke arah itu dan melihat seorang lelaki muda Melayu beruniform tentera berdiri di sana. Sebaik sahaja melihat Amirul, dia berlari ke arahnya dan memberi tabik hormat. "Selamat sejahtera Tuan, saya Korporal Rizal." "Tak sangka dapat jumpa Tuan di sini," kata-kata askar muda itu membuatkan orang ramai semakin keliru. "Tuan, adakah penghantar makanan ini?" seorang tentera. Amirul memandang Rizal dengan riak wajah serba salah, tetapi sudah terlambat. Rizal dengan penuh teruja mula menjelaskan kepada orang sekeliling.
Tuan-tuan dan puan-puan, lelaki ini adalah bekas anggota pasukan khas terbaik Malaysia. Beliau berkhidmat selama 7 tahun dalam grup gerak khas GGK dan merupakan seorang legenda di kalangan kami, katanya dengan bangga. Wajah Katie menjadi pucat. Grup gerak khas. Itu adalah unit elit terbaik Malaysia. Malah di kalangan Marin, reputasi mereka sudah terkenal. Fakta bahawa penghantar makanan yang selama ini dipandang rendah dan dihina olehnya sebenarnya adalah seorang askar profesional yang jauh lebih hebat daripadanya sukar untuk diterima. Rizal terus menceritakan tentang karier Amirul. Beliau ada pengalaman bertugas di misi pengaman antarabangsa pakar operasi anti keganasan. CQB penembak tepat letupan semua dia boleh buat. Apabila dia berkata begitu, mulut orang sekeliling ternganga. Terutamanya Katie, dia mula menyedari betapa besar kesilapannya. Amirul mengeluh dan berkata kepada Rizal, "Rizal, cukuplah. Itu semua dah jadi sejarah." Tetapi semuanya sudah terbongkar. Pandangan orang ramai terhadap Amirul berubah sepenuhnya. Kini pandangan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kagum. Rachel menghampiri Amirul dengan wajah terkejut. "Betul ke awak orang sehebat itu? Kenapa awak tak cakap apa-apa?" tanyanya. Amirul tersenyum kelak dan menjawab, "Kalau saya cakap pun tiada siapa yang akan percaya dan saya cuma mahu hidup sebagai orang biasa sekarang." Katie masih tidak dapat pulih dari kejutan. Dia menyedari betapa bodohnya dia selama ini. Lelaki yang dihina sebagai penghantar makanan sebenarnya adalah seorang pakar yang tidak mungkin dapat dicapainya seumur hidup. Lebih-lebih lagi, semua serangannya dielak dengan mudah dan pada akhirnya dia ditewaskan dengan hanya satu gerakan. Rizal masih bercakap dengan penuh semangat. "Ini kali pertama saya nampak tuan tunjukkan skill sebenar. Di kem kami selalu dengar cerita je. Memang betul legenda tetap legenda," katanya dengan penuh kagum. Tetapi riak wajah Amirul tidak ceria. Dia tidak gembira apabila masa silam yang cuba disembunyikannya terbongkar secara tiba-tiba begini. Dia cuba untuk beredar tetapi dikelilingi oleh orang ramai menyukarkannya untuk keluar. Terutamanya Katie yang masih memandangnya dengan pandangan terkejut. Di matanya kini tiada lagi penghinaan dan ejekan, sebaliknya dipenuhi dengan ketakutan dan kekeliruan. Kisah di gimnasium itu tersebar lebih cepat daripada yang dijangka. Video yang dirakam oleh seseorang telah dimuat naik ke media sosial dan dalam masa beberapa jam sahaja ia telah ditonton oleh beribu-ribu orang. Babak di mana seorang pegawai wanita Marin ditewaskan oleh seorang penghantar makanan dari Malaysia dalam beberapa saat sahaja memang mengejutkan. Kebanyakan komen memuji Amirul tetapi ada juga yang mengecam Katie. Masalahnya, pihak atasan Katie telah melihat video tersebut. Pihak pentadbiran pangkalan Pendleton segera memanggil Katie. Pejabat Kolonel Thompson terasa dingin membeku. Kolonel itu menayangkan skrin komputer ribanya kepada Katie dan berkata, "Lieutenant Miller, boleh jelaskan apa ini?" tanyanya dengan dingin. Katie terdiam, tiada apa yang boleh dijadikan alasan. Video itu jelas menunjukkan dia membuli dan memprovokasi orang awam. Lebih-lebih lagi, fakta bahawa lawannya adalah seorang imigran dari Malaysia boleh menimbulkan isu diplomatik. Kolonel itu mengeluh panjang. "Disebabkan awak, seluruh pangkalan ini dapat nama buruk. Macam mana awak nak selesaikan masalah ni?" Sementara itu, Amirul sedang bekerja seperti biasa tetapi hatinya tidak tenang. Pendedahan masa silamnya oleh Rizal membuatnya rasa terbeban. Lebih-lebih lagi apabila dia mendapat tahu video itu sedang tular, dia benar-benar terkejut. Dia cuba untuk hidup senyap-senyap tetapi sudah terlambat. Di restoran warisan, Pak Cik Ismail memanggil Amirul. "Amirul, betul ke kamu ni bekas anggota pasukan khas?" tanyanya dengan riak tidak percaya. Pak Cik Ismail yang melihat video itu di internet tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Fakta bahawa pemuda yang selama ini dianggapnya seperti anak sendiri sebenarnya adalah seorang askar elit terbaik Malaysia sangat mengejutkan. Amirul mengangguk dan mengakui kebenarannya. Tetapi dia berkata itu semua sudah menjadi sejarah dan dia hanya mahu hidup biasa. Pak Cik Ismail memandangnya dengan penuh simpati. "Dengan kemahiran macam tu, kenapa buat kerja ni? Kamu boleh dapat kerja yang jauh lebih baik," katanya dengan risau. Sebenarnya Amirul mempunyai kisah yang tidak diceritakannya. Semasa di pasukan khas dalam misi terakhirnya, dia kehilangan seorang rakan seperjuangan dan sejak itu dia mengalami trauma yang teruk. Setiap malam, dia dihantui mimpi ngeri dan menjadi terlalu sensitif terhadap bunyi bising yang tiba-tiba.
Kerana itulah dia mengambil keputusan untuk bersara dan datang ke Amerika untuk mencari kehidupan baru. Tetapi di sini pun bukan mudah untuk mencari ketenangan. Di tengah-tengah kekalutan itu, seorang pelawat yang tidak dijangka muncul. Ia adalah Katie. Dia datang ke restoran tempat Amirul bekerja dan berdiri teragak-agak di luar untuk seketika. Akhirnya dia memberanikan diri membuka pintu, tetapi apabila matanya bertemu dengan mata Amirul, dia kelihatan tidak tahu bagaimana untuk memulakan perbualan. Pak Cik Ismail yang pertama menyedari keadaan. "Ah, awaklah pegawai marin tu," katanya membuatkan Katie semakin rasa bersalah. Dengan suara perlahan, dia bertanya jika dia boleh bercakap dengan Amirul. Amirul teragak-agak seketika kemudian bersetuju untuk bertemu selepas waktu kerjanya tamat. Pada waktu petang, mereka berdua bertemu di sebuah taman kecil berhampiran restoran. Katie kelihatan sangat berbeza daripada imejnya yang angkuh sebelum ini. Sambil menundukkan kepala, jelas kelihatan kegelisahan dan penderitaan yang dilaluinya sejak beberapa hari lalu. Selepas lama berdiam diri, dia akhirnya bersuara. "Saya betul-betul minta maaf," kata Katie dengan suara bergetar. "Saya telah melayan awak dengan buruk tanpa mengetahui siapa awak sebenarnya. Sekarang baru saya sedar betapa bodohnya saya," katanya dengan penuh keikhlasan. Amirul cuba berkata ia bukan masalah besar, tetapi Katie terus bercakap. "Sebenarnya saya ada kompleks rendah diri," Katie mengaku. "Sebagai seorang wanita dalam marin, saya sentiasa perlu berkelakuan keras untuk mendapatkan pengiktirafan. Lama-kelamaan ia menjadi tabiat untuk memandang rendah dan menghina orang lain. Terutamanya terhadap orang Asia. Saya akui saya mempunyai prasangka yang kuat." Amirul mendengar pengakuannya dengan senyap. Katie terus menceritakan kisahnya. Sejak kecil dia sentiasa cuba memenuhi harapan ayahnya, tetapi dia selalu merasa tidak cukup baik. Kerana itu, dia sentiasa merasa tertekan untuk menjadi lebih unggul daripada orang lain. Tetapi selepas bertemu Amirul, dia sedar. Kekuatan sejati bukanlah dengan memandang rendah orang lain, tetapi dengan merendahkan diri. "Melihat awak, saya sedar betapa kerdilnya diri saya," katanya dengan jujur. Amirul dapat merasakan keikhlasan Katie. Dia tahu Katie benar-benar menyesal. Jadi dia berkata, "Saya pun marah pada mulanya, tapi sekarang saya faham. Semua orang buat silap. Yang penting kita belajar daripadanya." Pada saat itu, air mata mula mengalir di pipi Katie. Terima kasih banyak-banyak," katanya sambil menangis teresa-esa. Segala tekanan dan rasa bersalah yang dipendamnya selama ini akhirnya terluah. Amirul terkejut, tetapi dia hanya menunggu dengan senyap. Kadang-kadang diam adalah penghiburan yang lebih baik daripada kata-kata. Sejak itu, hubungan Katie dan Amirul berubah sepenuhnya. Katie benar-benar mahu menebus kesilapannya dan Amirul dapat merasakan keikhlasannya. Beberapa hari kemudian, Katie datang semula ke restoran, kali ini bersama Kolonel Thompson. Kolonel itu memberi salam hormat kepada Amirul dan memohon maaf secara rasmi. "Orang bawahan saya telah melakukan kesilapan besar," kata kolonel itu dengan suara serius. "Sebagai seorang tentera, ini adalah kelakuan yang tidak sepatutnya dan secara peribadi saya sangat kesal." Amirul terkejut tetapi menerima permohonan maaf itu dengan sopan. Katie berdiri di sebelah kolonel sambil menundukkan kepala dan riak wajahnya menunjukkan penyesalan yang sebenar. Selepas kolonel itu pergi, Katie membuat satu permintaan kepada Amirul. "Bolehkah awak ajar saya tentang budaya Malaysia?" tanyanya dengan berhati-hati. "Selama ini saya sangat jahil tentang Asia. Saya mahu belajar dan memahaminya dengan betul," katanya dengan suara yang tulus. Amirul sedikit terkejut, tetapi dia bersetuju dengan senang hati. Pertukaran budaya yang bermula selepas itu ternyata sangat menyeronokkan. Amirul mula mengajar Katie bahasa Melayu. Bermula dengan ucapan asas seperti "Selamat pagi," "Terima kasih" dan "Maafkan saya." Katie cuba mengikutinya dengan bersungguh-sungguh, tetapi sebutannya yang janggal sering membuat mereka berdua ketawa. Pak Cik Ismail juga gembira melihat keadaan ini. Katie mula kerap datang ke restoran dan jatuh cinta dengan keenakan asam pedas dan rendang. Pada mulanya, dia terpaksa minum banyak air kerana pedas, tetapi lama-kelamaan dia menjadi biasa dan mula memahami kedalaman rasa masakan Malaysia. "Ini sungguh satu seni," katanya, sambil memuji Pak Cik Ismail. Suatu hari, Katie membuat satu tawaran istimewa kepada Amirul. "Saya juga mahu ajar awak sesuatu," katanya, sambil membawanya ke pusat latihan seni, mempertahankan diri di pangkalan.
Walaupun dia tahu kemahiran Amirul jauh lebih hebat, dia mahu berkongsi teori sistematik seni bela diri barat yang dipelajarinya. Di pusat latihan KT menerangkan teori asas MMA. Prinsip setiap teknik, kaedah aplikasi dan perbezaan strategi mengikut berat badan diterangkan dengan terperinci. Amirul sudah tahu semua itu tetapi melihat kesungguhan KT dia benar-benar menghargainya. Apa yang lebih penting, dia kagum dengan usaha KT untuk berubah. Sebaliknya, Amirul juga mengajar KT tentang aspek rohani seni bela diri Timur. Bukan hanya menewaskan lawan dengan kekuatan, tetapi menggunakan kekuatan lawan dan kepentingan menjaga ketenangan fikiran. KT sangat terkesan dengan pendekatan falsafah ini. Sungguh menakjubkan, kata KT dengan kagum. Selama ini saya hanya fikir perlu jadi kuat, tapi rupanya ada cara untuk bertindak balas dengan lembut, katanya seolah-olah mendapat satu pencerahan baru. Amirul tersenyum dan menjawab, kekuatan sejati kadang-kadang datang dari kelembutan. Masa berlalu dan rasa hormat antara mereka semakin mendalam. KT mengagumi kepribadian dan kemahiran Amirul, manakala Amirul mula membuka hatinya kepada kesungguhan dan keikhlasan KT. Mereka bukan lagi mangsa dan pemangsa, tetapi rakan yang saling memahami dan belajar antara satu sama lain. Suatu petang ketika mereka sedang berjalan-jalan di taman, KT bertanya dengan berhati-hati, kenapa awak sembunyikan karya sehebat itu dan bekerja sebagai penghantar makanan? Amirul teragak-agak seketika, kemudian menceritakan kisah sebenarnya tentang kehilangan rakan seperjuangannya dalam misi terakhir, tentang mimpi ngeri yang menghantuinya dan bagaimana dia datang ke Amerika untuk mencari kehidupan yang biasa. KT terkejut. Dia merasa sangat bersalah kerana telah menambahkan lagi penderitaan kepada seseorang yang sudah terluka. Saya betul-betul minta maaf. Sekarang baru saya tahu betapa jahatnya perbuatan saya, katanya dengan air mata bergenang. Amirul menggelengkan kepala. Tidak. Sebenarnya, disebabkan awaklah saya dapat keluar dari kepompong saya. Memang benar melalui pertemuannya dengan KT, Amirul telah mengalami banyak perubahan. Daripada menyembunyikan diri dan hidup dalam ketakutan, dia mula menemui semula keberaniannya. Begitu juga dengan KT. Daripada seorang yang sombong dan penuh prasangka, dia berubah menjadi seorang yang rendah diri dan prihatin. Di tengah-tengah itu, satu berita yang tidak dijangka tiba. KT telah menerima arahan untuk berpindah tugas. Pihak atasan mengambil kira kesan daripada insiden di gimnasium telah memutuskan untuk menghantarnya ke pangkalan lain. Apabila KT mendengar berita itu, buat pertama kalinya dia merasa tidak mahu berpindah. Dia mahu tinggal di situ dan belajar lebih banyak lagi bersama Amirul. Apabila dia memberitahu Amirul berita itu, Ria, wajah Amirul juga menjadi muram. Hatinya terasa lebih sakit daripada yang dijangka. Pada mulanya dia hanya menganggap KT sebagai pesalah yang datang untuk meminta maaf, tetapi tanpa disedari KT telah menjadi seorang kawan yang istimewa. Atau mungkin perasaan itu lebih daripada sekadar kawan. Realiti bahawa mereka akan berpisah selamanya dalam beberapa hari lagi membuatkan mereka berdua berasa putus asa. KT dijadualkan berlepas pada hari Jumaat jam 10 pagi. Pada malam Khamis, Amirul tidak dapat tidur. Peristiwa beberapa minggu lalu bermain semula di fikirannya seperti filem. Bermula dari pertemuan pertama yang tidak menyenangkan, pertarungan di gimnasium, sehinggalah permohonan maaf yang tulus dan perdamaian. Ia adalah masa yang terasa seperti dalam filem. Tetapi kini semuanya akan berakhir. Pada jam 5 pagi, Amirul akhirnya bangun dari katil. Dia mahu melihat KT buat kali terakhir. Dia keluar lebih awal dari biasa dan menuju ke lapangan terbang. Dia mahu mengucapkan selamat tinggal yang sewajarnya sebelum KT pergi. Lapangan terbang antarabangsa Los Angeles LAX sibuk walaupun pada waktu subuh, tetapi hati Amirul terasa berat. Apabila dia menemui KT berhampiran pintu pelepasan, KT sedang duduk seorang diri. Ini kali pertama dia melihat KT memakai pakaian biasa, bukan uniform tentera. Entah kenapa dia kelihatan lebih feminin dan lembut. Apabila Amirul menghampirinya, KT terkejut dan berdiri. Macam mana awak boleh sampai ke sini, tanyanya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Awak betul-betul akan pergi, kata Amirul dengan nada sayu. KT mengangguk dan menjawab, ya. Petang ni saya akan sampai di Washington, tetapi riak wajahnya juga tidak ceria. Kedua-duanya merasakan betapa sakitnya perpisahan ini. Tetapi pada saat itu, KT berkata sesuatu yang tidak dijangka. Sebenarnya ada sesuatu yang saya dah putuskan malam tadi, katanya dengan berhati-hati. Amirul memandangnya dengan penuh tanda tanya.
Katie menarik nafas dalam-dalam dan menyambung, "Saya tolak arahan pertukaran tu." Amirul terkejut. "Apa maksud awak?" tanyanya. Katie menjelaskan bahawa malam tadi dia telah berbincang panjang dengan Kolonel Thompson dan meluahkan isi hatinya. Dia berkata bahawa apa yang dipelajarinya di sini terlalu berharga untuk ditinggalkan, terutamanya apa yang dipelajarinya daripada Amirul. Pada mulanya, kolonel itu menentang tetapi dia dapat merasakan keikhlasan Katie. Dia dapat melihat betapa Katie telah berubah dan menjadi lebih matang. Akhirnya, kolonel itu meluluskan permohonan Katie untuk melanjutkan perkhidmatannya di situ dengan syarat dia melakukan kerja khidmat masyarakat. Terutamanya dia ditugaskan untuk memperbaiki hubungan dengan komuniti Melayu dan Asia Tenggara. Amirul tidak dapat mempercayainya. "Betul ke ni?" tanyanya berulang kali. Katie tersenyum dan mengangguk. "Tapi ada lagi yang saya nak cakap," sambungnya dengan berhati-hati. "Sebab sebenar saya tak nak pergi, ialah awak," katanya sambil memandang tepat ke mata Amirul. Mata Katie dipenuhi dengan keikhlasan. "Saya paling gembira bila bersama awak akunya." Pada mulanya dia mendekati Amirul kerana rasa bersalah tetapi lama-kelamaan perasaan istimewa mula timbul. "Awak telah ajar saya apa itu kekuatan sejati dan apa itu cinta sejati." Jantung Amirul mula berdegup kencang. Dia juga merasakan perasaan yang sama tetapi sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Melihat keadaan Amirul, Katie memberanikan diri. Mungkin awak sudi mulakan sesuatu yang baru?" dengan saya tanyanya dengan suara bergetar. Pada saat itu, Amirul pasti dengan perasaannya. Dia juga melalui Katie telah membuka semula hatinya yang terluka dan menemui harapan baru. Dia memegang tangan Katie dan berkata, "Saya pun rasa benda yang sama. Bersama awak saya rasa kita boleh mulakan hidup baru." Pemandangan mereka berdua berpegangan tangan di balai pelepasan itu sungguh indah. Orang sekeliling juga tersenyum melihat mereka. Katie akhirnya menemui cinta sejati yang dicarinya dan Amirul menemui seseorang yang dapat menyembuhkan hatinya yang terluka. Setahun telah berlalu. Dengan bantuan Rizal, Amirul kini bekerja sebagai kaki tangan tetap di sebuah syarikat keselamatan di LA. Pengalaman dan kemahirannya dalam GGK diiktiraf dan dia diamanahkan untuk mengendalikan projek-projek penting. Dia tidak lagi perlu menghantar makanan dan dapat menggunakan kebolehannya dengan bangga. Katie pula seperti yang dijanjikan bekerja keras dalam tugas memperbaiki hubungan dengan komuniti Melayu dan Asia Tenggara. Kemahiran bahasa Melayunya semakin baik dan pemahamannya tentang budaya Malaysia semakin mendalam. Dia menjadi pelanggan tetap di restoran Pak Cik Ismail dan asam pedas menjadi makanan kegemarannya. Hubungan mereka berdua juga semakin erat dari hari ke hari. Mereka menjadi pasangan sejati yang saling menyembuhkan luka dan menyokong impian masing-masing. Katie belajar tentang kerendahan hati dan keterbukaan daripada Amirul, manakala Amirul melalui Katie dapat membuka hatinya semula kepada dunia. Dan akhirnya hari itu tiba. Di gimnasium tempat mereka pertama kali bertembung, Katie melutut, tetapi kali ini bukan untuk meminta maaf tetapi untuk melamar. "Amirul Hisham, sudikah awak kahwin dengan saya?" katanya dengan suara bergetar sambil mengeluarkan sebentuk cincin. Di hadapan semua orang yang memerhatikan, Amirul tersenyum dan menjawab, "Ya, saya sudi mulakan hidup baru bersama awak." Kisah cinta mereka bermula daripada prasangka dan salah faham, tetapi mekar menjadi sesuatu yang indah melalui persefahaman dan kemaafan. Pertemuan dua insan dari budaya dan latar belakang yang berbeza menjadi satu. Itulah kekuatan cinta sejati. Babak yang anda lihat di awal tadi, inilah kisahnya. Hari ini saya kongsikan sebuah cerita yang ringkas. Saya akan kembali dengan kisah-kisah yang lebih menarik setiap hari. Terima kasih.